Sekilo emas simpan dalam akaun Gap tak bahaya ke? Ramai yang tanya, tak apa ke simpan emas banyak-banyak dalam akaun Gap ni? Yelah, sebab kita tak nampak kan? Lainlah kalau emas fizikal ada di tangan. Pertama sekali, akaun Gap ni trusted platform untuk kita simpan gram emas dalam akaun. Sebab ada je orang yang takut nak pegang emas fizikal, mungkin kawasan perumahan tak selamat, takut hilang dan sebagainya. Sebab itu Public Gold wujudkan akaun Gap ini untuk kita simpan gram emas tanpa ada sebarang cas simpanan. Tak kisahlah simpan berkilo-kilogram emas dalam akaun Gap tu pun boleh. Tak jadi masalah. Untuk pengetahuan semua, emas yang kita simpan dalam Gap adalah emas fizikal. Cuma emas tersebut disimpan oleh Public Gold. Public Gold yang tolong jagakan. Emas fizikal tersebut disimpan di satu tempat yang selamat dan di bawah insurans Lompat International Berhad. Itu sebab bila kita simpan gram emas dalam akaun Gap ni, nak keluarkan emas, boleh keluarkan dalam bentuk fizikal tu pada bila-bila masa. Satu perkara yang saya nak ingatkan juga, walaupun kita simpan dalam akaun emas Gap, ingat, emas yang terbaik tetap emas fizikal yang ada di tangan. Tapi jika tuan-puan ada bajet yang besar tapi takut nak pegang fizikal dekat tangan, it's okay. Boleh saja simpan dalam akaun Gap. Jadi dah faham kan tentang akaun Gap ni? Nak mulakan simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya ataupun isi saja beg biru dekat bawah ni. Saya akan bantu anda sampai berjaya. Berbaloi ke simpan emas ni? Mestilah berbaloi.